Trusted. Biar saya buatkan kepada tuan puan akaun emas percuma. Nanti tuan puan akan ada pilihan. Nak jadi dealer emas pun boleh, nak jadi penyimpan emas biasa pun boleh. Tuan puan, kalau kita kan menjadi penyimpan emas biasa, kita cuma dapat satu keuntungan saja, iaitu kenaikan harga. Manakala kalau kita menjadi dealer emas macam saya ni lah, menjadi dealer emas melalui syarikat Public-Go, kita ada 18 potensi. Kelebihan. Kita boleh achieve 18 kelebihan potensi melalui menjadi dealer emas melalui syarikat Public-Go. Jadi kalau ada orang tanya saya, Cik Khairul Ali, mana lebih baik kita menjadi dealer emas ataupun penyimpan emas biasa? Saya akan cakap terang lah. Lebih baik kita menjadi dealer emas melalui syarikat Public-Go, insya-Allah. Tapi permulaan kena belajar dulu. Mula dulu menabung, biar pandai keluar kad emas, biar pandai tambah grade emas. Pergi tengok cawangan Public-Go terdekat. Pergi menara Public-Go Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, insya-Allah nanti tuan puan juga boleh menjadi dealer macam saya. Alhamdulillah, hari ini saya dah pun berada dekat Jogja, Jakarta. Dapat trip percuma daripada syarikat Public-Go. Seronok sangat-sangat tuan puan, tidak terhingga. Seronok sangat-sangat. Kita hanya ikut saja program yang disediakan. Makan percuma, hotel percuma. Seronok lah. Dapat berkawan dengan seka-seka yang baik-baik, positif. Hanya bercakap tentang bisnes sahaja, tak bercakap tentang keburukan dekat luar sana. Jadi seronok. Jadi tuan puan juga boleh menjadi dealer. Cuma permulaan jadi dulu penyimpan emas biasa. Pergi dekat profile TikTok saya, follow saya, tengok konten-konten saya. Trusted. boleh terus hubungi saya.